Okey, kita sambil kopi-kopi kita mulalah insya-Allah. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua? Sihat? Sudah kopi-kopi atau masih teruskan? Jangan tidak jadi masalah, teruskan. Jadi pertama-tama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan pertolongannya pada malam ini Allah lah yang telah menolong mengangkat kaki kita untuk sampai ke sini. Allah juga lah yang telah melapangkan dada kita untuk dihadirkan pada malam ini. Maka puji dan pujalah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya tersempurnalah seluruh amal soleh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan siapa saja yang ikut baginda sampailah hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Bayyinah ayat yang kedua, di mana ayat pertama kita sudah tadabbur pada minggu lepas. Jadi ada baiknya kita mengulang kaji sekejap. Apakah poin-poin penting atau kesimpulan dapat kita ambil daripada tadabbur surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Jadi pada minggu lepas kita fokus kepada apakah punca manusia itu berpaling. Berpaling daripada Al-Bayyinah. Itu Al-Bayyinah, bukti yang jelas. Kata ulama tafsir, Al-Bayyinah itu adalah Al-Quran. Kedua, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa manusia itu berpaling? Yang pertama kita ringkaskan sini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Allah kata khatamallah. Allah telah mengunci ala qulubihim, mengunci mati hati mereka. Jadi ditujukan kepada mereka kerana mereka tak mau dengar. Mereka pura-pura mau nampak kebenaran itu buta. Mereka degil lah orang kafir ni. Tapi kalau diguna khatam Allah untuk orang Islam, Allah kata orang Islam yang tidak mentadabburi Al-Quran itu berisiko dikunci hatinya. Jadi ayat ini, ayat punca pertama tu bukan hanya kepada orang kafir, orang Islam juga kalau tidak tadabbur Quran. Allah kata afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak tadabbur Quran atau hati kamu tu ada kunci penutup? Itu ditujukan kepada kita. Walaupun ayat itu asalnya kepada orang munafik, tetapi Allah itu menurunkan Al-Quran untuk kita mentadabburinya. Jadi sama juga orang Islam, kalau tidak mentadabbur Quran, itu berisiko dikunci hatinya. Dan akhirnya akibat tidak tadabbur, orang Islam tu dia lebih senang menerima ajaran gurunya berbanding ajaran Al-Quran. Itu tanda-tanda hati itu dikunci. Kedua, punca mereka berpaling iaitu Yahudi dan Nasrani, iaitu mereka sudah kenal Nabi tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Ini perangai yang tidak bagus. Penyakit hati ini. Sudah ada ilmu, tahu kebenaran tapi tidak mau sampaikan. Jadi saya nak mau cerita pasal Yahudi, tapi kita ambil ibrah, pengajaran sikap itu kepada kita orang Islam. Ada yang bercakap ini, pendakwa-pendakwa macam saya ni, ustaz-ustaz ini, itu diancam. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ada orang berceramah, berdakwah, itu takut hilang kedudukan, lalu menyembunyikan kebenaran. Itu tidak dibenarkan.
Di sini Allah sebut itu perangai ahli kitab, ulamanya kitab Yahudi, ulamanya kitab Nasrani. Akhirnya mereka berpaling daripada al-bayyinah. 3, Allah kata sini manusia itu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pemutus. Jadi kita pengajaran ayat ini, kita kalau berselisih kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, bukan kembali kepada mazhab, bukan kembali kepada kelompok, bukan kembali kepada ustaz-ustaz kita. Apa kata Imam Malik? Kita dah sebut minggu lepas, perkataan siapa pun bisa benar, bisa salah, kecuali orang ini. Siapa dia tunjuk? Makam Nabi SAW. Kerana Nabi itu membawa wahyu, mustahil salah. Jadi kita kalau berselisih, kena rujuk Al-Quran. Kalau tidak, jadi macam ahli kitab juga, lagi sekali. Akan berpaling daripada kebenaran. Kemudian punca mereka berpaling juga, mereka suka berdebat. Debat ni tak bagus. Jadi kalau ada orang ajak kita debat, mengalah lah. Jangan bawa ego kita. Hidup di dunia ini bukan bersama ego, tapi hidup di dunia menjadi abdun, hamba, abdi Allah. Cukup. Jadi bila kata hamba Allah, cukuplah kita ikut perintah Allah. Allah tidak suka debat. Debat tu mengeraskan hati. Itu perangai orang Romawi, Yunani, ahli kitab, suka berdebat. Dan akhirnya debat tu kan kemuncaknya bukan cari kebenaran, betul? Debat tu kemuncaknya, klimaksnya iaitu siapa menang, siapa kalah, siapa betul, siapa salah. Jadi tinggalkan. Jadi kalau guru kita berdebat di Facebook, biarlah dorang. Kita jangan ikut. Jangan komen langsung, jangan. Kemudian, mereka berpaling juga kerana mereka suka sangka buruk dan suka menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Dibagi sudah mukjizat nyata, mereka mendustakan Nabi. Kenapa? Mereka, kata Allah, mengikut hawa nafsunya. Punca manusia itu berpaling kepada al-bayyinah kerana mengikut hawa nafsu. Bahaya. Apa contoh? Bila datang Quran dan hadis, tidak ada pilihan melainkan kita ikut. Tidak ada pilihan. Apa kata Nabi? Tanda iman seseorang itu sempurna. Ini Nabi cakap, hadis sahih. Tanda iman seseorang itu sempurna bila dia mendengar sunnahku, dia tundukkan hawa nafsunya. Kena tunduk. Tak boleh kata lagi, Ustaz, ini pegangan kita dulu-dulu. Tak boleh. Sebab agama Islam ni, yang paling dulu makan garam, Nabi. Istilah makan garam lah. Kan? Jadi kita sami'na wa ata'na. Jadi mudah-mudahan penyakit-penyakit orang kafir itu yang berpaling kepada al-bayyinah, mudah-mudahan dijauhkan daripada kita dan kita ambil pengajaran supaya kita jangan ikut jejak mereka. Kemudian turunlah ayat yang kedua. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata rasulun, iaitu seorang rasul minallah, daripada Allah. Cukup stop di sini. Allah bagi tahu rasul itu daripada Allah. Apa maksud? Rasul itu utusan Allah. Nabi itu bukan Allah. Nabi itu diutus. Nabi kata dalam hadis yang lain, aku adalah manusia seperti kamu. Kamu berpuasa, aku juga berpuasa. Dan aku berbuka. Kamu nikah, aku pun nikah. Aku bujang dan aku bernikah. Betul. Cuma dia kata-kata Nabi, aku diberikan wahyu. Amanat daripada Allah. Menyampaikan risalah. Kemudian Allah kata yatlu bermaksud membacakan, macam Iqra. Membacakan apa yang dibaca? Suhufa. Apa makna suhufa? Suhuf, lembaran-lembaran. Kalau suhuf, lembaran. Kalau suhufa, more than one. Lembaran-lembaran, banyak. Mutahhara, yang suci. Jadi kita tengok kamus Al-Quran sebelum kita dalami surah Al-Bayyinah ayat yang kedua ini. Yang pertama kita highlight kalimat Rasul. Menurut kamus Al-Quran, Rasul itu adalah utusan, pembawa risalah. Jadi dalam konteks ini Nabi Muhammad itu adalah utusan dan pembawa risalah Allah. Jadi kalau pembawa risalah, sudah penting, sudah pasti tutur katanya itu bukan daripada logik, bukan. Allah kata, "Wa man yantiqu 'anil hawa innahu illa wahyu yuha."
Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali sesungguhnya dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu beza kita dengan Nabi. Kita kan bercakap kadang-kadang ikut logis, hawa nafsu, ra'yu, akal. Nabi tidak. Kalau kita belajar sirah, Nabi itu kalau ditanya oleh orang kafir, ditawar, Muhammad, kau ambil perempuan paling cantik, harta paling banyak di Mekah, jawatan kau ambil. Nabi tidak terus jawab iya ataupun tidak. Itulah Nabi. Betapa sopannya dia, beradabnya dia dengan Allah. Dia tunggu wahyu turun baru dia jawab. Kita kadang-kadang wahyu dalil kita tidak hafal pun, tapi memaksa kita menjawab. Sebaiknya kalau kita lupa, kita cakap wallahu a'lam. Ataupun saya menahan diri, nanti saya mark dulu. Itu yang terbaik. Jangan ada sikap, nanti kalau saya cakap begitu, nanti pelajar kata saya ini kurang ilmu. I don't care. Sebab Nabi sendiri tunggu jawapan 30 hari, 60 hari dalam sirah sampai 2 bulan. Menunggu jawapan. Turun baru Nabi jawab. Jadi Nabi itu utusan, pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalimat minallah menekankan bahawa kerasulan dan risalah yang dibawa adalah dari sumber ilahi, iaitu Allah. Solid. Dalam sirah juga kalau kita tengok, Allah tu pernah cabar orang musyrikin untuk buat semisal Al-Quran. Tak mampu diorang. Kalau kata Allah, kalau nak mampu semisal Quran, buat 10 surah semisal Quran. Tak mampu juga. Tak mampu juga Allah kata buat 10. Ataupun 30 surah. Tak mampu. Diturunkan buat 10. Tak mampu juga orang kafir. Lalu kata Allah, buat 1 ayat semisal Quran. 1 ayat pun tak mampu diorang. Kenapa? Padahal diorang orang Arab. Boleh je diorang buat. Kenapa? Sebab bahasa Al-Quran ni bahasa ilahi. Tinggi bahasanya. Mustahil manusia boleh buat. Kalau bahasa Inggeris, grammar lah. Dalam bahasa Arab, iaitu nahu, sarah, balaghah yang tinggi. Manusia tidak boleh buat ketinggian bahasa Arab setanding Al-Quran. Menandakan itu memang wahyu. Nah, yang ketiga kita tengok kalimat yatlu, iaitu membaca. Yatlu tu bukan hanya membaca, menurut orang Arab juga adalah kamus Arab, lisanul Arab, sudah baca mesti ikut. Kenapa mesti ikut? Kalau kita baca kita tidak ikut, kita tidak amal, ada manfaat membaca? Tidak ada manfaat. Tidak menjadi mutiara dalam hidup. Macam Quran lah, kita baca, baca. Tapi kita gagal mengikutinya. Kita tidak mau ikut. Ada manfaat? Kurang manfaatnya. Bukan tiada, tapi kurang. Dan lari daripada tujuan asal Al-Quran diturunkan. Yang itu juga menurut kamus bahasa Arab, iaitu menuruti. Jadi 3, membaca, ikut dan menuruti. Menunjukkan Nabi Muhammad SAW membaca dan menyampaikan wahyu dengan tujuan supaya sahabat mengamalkan Al-Quran. Jadi saya mau bagi tahu, kita ulang-ulang, tujuan Quran diturunkan bukan hanya untuk khatam, bukan untuk baca semata-mata, tetapi untuk diamalkan. Sekarang ni banyak kes di luar sana yang pakai begini, pakai kopiah, ustaz, ada gelar ustaz. Itu terlibat dengan macam-macam kes. Sedih juga kan. Kadang-kadang kan orang Kristian tengok, dia kata macam Islam ni yang masalah, betul. Padahal yang masalah individu tu. Maka datang soalan, saya ditanya, Ustaz, kenapa diorang ni Ustaz, mudir lagi? Hebat, bukan Ustaz kecil ni. Kenapa boleh buat jenayah? Saya kata, diorang tertipu oleh tipu daya iblis. Iaitu mereka faham bahasa Arab. Tinggal satu langkah lagi. Mereka faham Quran. Mereka tidak amalkan Quran. Sayang 1000 kali sayang. Itulah tipu daya kepada ahli ilmu, Ustaz-Ustaz. Dia tahu, tapi dia tidak amal. Allah kata apa? Besar kemurkaan Allah kepada mereka yang buat, yang cakap tapi tidak buat. Besar. Untuk orang awam, baca pula tapi tidak faham. Begitu tingkatan tipu daya syaitan. Baca tapi tidak faham. Untuk ustaz-ustaz, faham tapi tidak amal. Ada lagi tipu daya, ada lagi di atas itu. Sudah amal tapi tidak dakwakan, habis. Jadi sebab tu tadabbur, kemuncak dia, setelah kita faham, kita amal, kita sampaikan. Sebab menyembunyikan kebenaran itu sifat
Yahudi. Itulah syaitan, pandai dia. Untuk orang yang langsung buta huruf, apa pula tipu daya dia? Sudah tidak boleh baca, maka tidak datang tadabbur dia. Tidak mau datang. Pasal alasan tidak pandai mengaji. Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua, di mana-mana ada majlis ilmu Al-Quran, datang. Untuk kita menambah wawasan. Walaupun kita tidak pandai. Datang saja. Okey, kalimat seterusnya kalimat suhufa ataupun suhufan. Iaitu lembaran-lembaran. Naskah-naskah. Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi Quran ni bukan turun macam Injil, satu kitab turun. Tak. Quran ni turun per ayat. Lembaran-lembaran. Yang kumpul Quran ni sahabat. Nabi masih hidup, sahabat sudah kumpul, bukukan. Okey. Kemudian kalimat mutahhara, iaitu suci. Nah, Quran ni suci, bersih, murni. Maka turunlah hukum di sini. Hukum apa? Hukum menyentuh Al-Quran mestilah dalam keadaan suci daripada hadas. Apalagi hadas besar, hadas kecil pun kalau boleh ambil wuduk sebelum sentuh Al-Quran. Ijma' ulama, wanita yang datang haid tak boleh sentuh mushaf Al-Quran. Tak boleh sentuh. Tapi dia boleh baca. Itu pun khilaf ulama baca tu. Tapi yang kuat, pendapat yang rajih, itu boleh baca. Tapi tak boleh sentuh. Macam mana Quran yang ada di handphone? Tak sama dengan hukum Quran yang mushaf buku tu. Tak sama. Itu boleh. Ataupun dia mungkin seorang ustazah mengaji Quran, maka ustazah ni dibenarkan. Sebab kalau dia cuti, biasanya perempuan haid berapa lama? Paling lama? 7 hari. 14 hari ke 7 hari kan? Nanda kau boleh minta pelajar dia buka. Ataupun boleh guna ni, aplikasi handphone. Dia boleh pegang handphone. Tapi untuk yang lembaran suhuf, buku kitab Al-Quran tu tak boleh. Buku Quran tak boleh sentuh. Okey. Kita sambung. Jadi apa manfaatnya mutahharah ni kepada kita bila kita faham, maknanya mutahharah ni Quran ni suci, bersih dan murni. Maksudnya apa? Kitab ni membersihkan apa? Hati. Kitab satu-satunya kitab yang membersihkan hati manusia yang penuh dengan kebatilan, kesilapan dan unsur-unsur yang buruk. Nanti kita akan bahas di dalam nanti ya. Okey. Jadi menunjukkan ke semua makna itu tadi, kedatangan Nabi Muhammad SAW dan penurunan Al-Quran adalah puncak kebenaran yang menyingkirkan keraguan dan kesesatan. Perasaankan Allah suruh ulang-ulangkan. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam surah Al-Haqqa, Al-Haqqul yakin. Ragu lawannya yakin. Al-Quran itu Allah kata kebenaran yang pasti. Jadi jangan ragu. Kenapa Allah tanamkan prinsip ini? Supaya setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat dalam Al-Quran kita kena wajib beriman dan amalkan. Tanpa kita meraguinya. Kerana dia wahyu daripada Allah, perkataan Allah. Okey, kita tengok Allah kuatkan dalam surah Al-Waqi'ah. Cuba buka Quran 537. Quran muka surat 537 ayat 77. Surah Al-Waqi'ah. Bagi yang buka aplikasi, surah yang ke-56. Kalau buka mushaf 537. Okey. Allah kata innahu, sesungguhnya ia. Jadi hu situ damir siapa itu? Damir kembali kepada Al-Quran. Al-Quran, benar-benar Al-Quran. Ada kalimat la. La itu taukid. Bertegaskan. Allah tegaskan sana. Sesungguhnya ini benar-benar Al-Quran. Jangan kamu ragu. Kemudian Allah kata Karim, yang mulia. Tadi Allah kata Al-Quran itu suci, telah disucikan. Nah, Quran sifatnya yang pertama telah disucikan. Suci daripada apa? Suci daripada kesyirikan, kekufuran, kesesatan. Yang kedua sifatnya Allah kata Karim. Apa makna Karim? Mulia. Siapa baca Quran, yang pertama Allah sucikan hatinya. Kedua, siapa baca Quran, Allah muliakan dia di dunia dan akhirat. Hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran siang dan malam, Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Dan kemuliaannya itu mampu memberi syafaat kepada orang
ahli keluarganya yang lain. Masya Allah. Kemudian Allah kata fi kitabin, iaitu dalam kitab, fi kitab, dalam kitab, maknun, yang tersimpan dengan baik. Di mana tu? Lauh Mahfuz. Jadi Quran turun dua kali ya. Satu turun sekaligus, kedua turun berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Yang pertama, asal Quran di Lauh Mahfuz, kata ulama tafsir, diturunkan ke Baitul Izzah, langit pertama. Sekali 30 juzuk. Kemudian daripada Baitul Izzah langit pertama turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Jadi apa faedahnya? Apa hikmah diturunkan ansur-ansur? Supaya kita kalau membuat sesuatu itu ada proses. Jangan jam terus, lompat. Tak boleh. Macam manusia lah, kita mau dia berubah, jangan terus jam berubah. Pengalaman peribadi saya, itu dia kembali ke jalan lama dia. Kena ikut proses, pelan-pelan. Proses itu akan mematangkan dia untuk berubah. Jadi, Quran di sini Allah bagi tahu sudahlah mulia, terpelihara, Allah jaga. Apa maksud terpelihara? Kata ulama tafsir, sampai kiamat isi kandungan Al-Quran tidak pernah berubah. Semua kitab di dunia selain Al-Quran itu berubah. Setiap zaman, setiap ada pendeta yang hebat, diubah isi kandungannya. Tapi Al-Quran tidak. Itulah Quran yang asal pada zaman Nabi, itu jugalah yang Quran yang akan hilang pada akhir zaman. Tahu kan hadis tentang ilmu akan diangkat, kata Nabi, sebelum kiamat. Betul. Maksudnya Al-Quran itu akan hilang daripada mushaf. Kedua, ulama akan diwafatkan. Itu makna ilmu akan diangkat. Ulama diwafatkan, Al-Quran hilang daripada mushaf. Jadi yang Quran ada dalam rumah kita hari ini, itu persis sama dengan Quran pada zaman Nabi. Allah kata tadi, jangan ragu. Betul. Jadi kalau ada orang meragukan kita, tempat saya ada tuh, di Sandakan, ajaran dia. Dia kata Quran kita ini kurang. Daripada negara seberang lah, daripada Filipina. Dia kata negara Quran kamu ini kurang. Quran yang sebetulnya ada rahsia dia. Saya kata berapa juzuk? Dia kata 300 juzuk. Banyak tuh. Kamu punya 30 juzuk sih. Nah, tengok. Itu meragukan. Sedangkan Allah kata Quran itu hakul yakin. La raiba fi. Jadi makna terpelihara sini, kita menambahkan keyakinan kita supaya jangan ragu dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi apa manfaatnya? Allah bagi tahu di sini, Al-Quran ini terpelihara. Apa manfaatnya kepada kita? Bila sesuatu terpelihara, tidak akan tercemar, air lah yang kita minum ni, terpelihara, tidak tercemar. Ragu tidak minum. Yakin kita minum, betul. Tapi kalau kita rasa tercemar, berani minum, 50-50. Bahkan kata ulama, siapa yang minum, itu jahil, betul. Bahasa Arabnya jahil. Jadi, begitulah Al-Quran. Allah tahu manusia ini ada penyakit, was-was. Allah turunkan Al-Quran itu, dia kata, la raiba fi, masih ada yang ragu nih, Allah turunkan ayat lagi. Kitab yang terpelihara. Itu Al-Quran. Okey. Kemudian Allah kata, la, tidaklah. Yamassahu, iaitu menyentuh. Illa, kecuali al-mutahharun. Nah, kecuali orang-orang yang disucikan. Hamba yang disucikan. Siapa ni? Siapa yang buat Quran? Malaikat. Kedua, yang kita bincang tadi, turun fikir sana, yang menyentuh Quran kena ambil wuduk sekurang-kurangnya. Okey. Kata tafsir Muyassar, sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW ini adalah bacaan yang sangat mulia, mengandung banyak kebaikan dan ilmu pengetahuan, berada dalam kita yang terpelihara daripada pandangan segenap makhluk, yaitu kitab suci yang ada pada genggaman malaikat. Tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali malaikat mulia yang disucikan. Jadi, ada hukum yang kedua, tidak boleh letak Quran di bawah, di lantai. Kalau ulama di Al-Azhar sana, di Saudi, sampai-sampai Quran tu kalau boleh, kalau kita dah rak buku, jangan sampai di bawah paras punggung. Kena di atas. Tanda kita muliakan Al-Quran. Sebab Allah kata tadi, Al-Quran tu karim, mulia. Dan disucikan, mutahara, betul.
dan juga terpelihara. Kadang-kadang kita terlepas pandang, lepas kenduri kan orang baca Quran, itu diletak di atas bantal saja di lantai. Memanglah kira beradab juga, tapi carilah tempat yang tinggi sebaiknya. Sebab Quran datang dari bawah ke dari atas. Nah, Allah kata, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau, turun. Ataupun kitabun anzalnahu ilaika. Surah Sad ayat 29. Inilah kitab kami turunkan. Anzalnahu itu maksudnya turunkan. Ilaika, ke atas engkau Muhammad. Mubarakun, banyak kebaikan di dalamnya. Banyak sangat. Bila Allah kata mubarakun, kebaikannya tidak tertulis, tidak terkira, tidak terhitung. Itu makna mubarakun. Unlimited. Jadi, bila Allah kata daripada atas, maka letak dari atas, jangan di bawah. Bila kita faham Quran itu pada atas, apa manfaatnya? Kenapa perlu saya jelaskan? Supaya kita tahu setiap yang di atas itu biasanya dimuliakan. Kan? Macam anggota badan kita lah. Kepala dengan kaki, mana mulia? Kepala. Kenapa? Kepala itu berada di atas. Tapi ada yang jenis sikit lah. Dia kata, tapi Ustaz, kenapa solat kepala letak di bawah? Betul juga kan? Tapi kalau kita buka tafsir, apa kata ulama? Memang kepala itu dimuliakan di atas, betul. Tapi kalau tidak diletak di lantai balik, hina dia. Kalau tidak sujud, maksud dia, tidak ada guna kepala itu. Kepala yang paling mulia, yaitu kepala yang sujud, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi ayat ini mengukuhkan sifat mutahharah. Suci Al-Quran, baik dalam bentuk fizikal, mushaf, ataupun secara spiritualnya. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Firman Allah, bukan makhluk. Iaitu dari segi kebenaran dan ketulinannya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia orang yang mengajar Quran dan mengajarkannya. Siapa cakap? Nabi. Nabi cakap dari mana? Wahyu. Masya Allah. Jadi jangan ragu. Mau jadi manusia terbaik, maka belajarlah Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pastikan amalkan. Kemuncaknya amalkan. Jadi ini menunjukkan betapa Al-Quran, lembaran-lembaran yang suci, adalah sumber ilmu dan petunjuk utama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Quran ini, menurut hadis ini, dia punya kesimpulan begini. Quran ini bila Nabi kata sebaik-baik akan mengubah yang jahat jadi baik. Yang maksiat jadi taat. Yang dulu kaki wahui, kaki judi jadi soleh. Itulah Al-Quran. Sahabat Nabi, baru ini tersebar video kan, penghinaan kepada Umar Al-Khattab dan Abu Bakar. Jadi kita bersangka baiklah. Mungkin dia pukul rata semua sahabat Nabi begitu kan. Tapi riwayat itu tidak sahih ya. Yang dia kata Umar kalau dia mau istri orang, dia ambil je masa dia kafir. Riwayat itu tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Abu Bakar dituduh bapa along, bapa ceti. Masa dia kafir, dia kata dia ambil, dia peras ugut harta orang miskin. Tiada, itu dongeng. Abu Bakar dan Umar ini itu memang sebelum Islam memang dimuliakan oleh orang musyrikin. Abu Bakar dalam sirah Nabawiyah, dia suka menyelesaikan hutang orang berhutang, jumpa dia bayarkan. Hamba abdi yang dia kesian dia bebaskan. Memang berwibawa. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Umar terkenal dengan keberaniannya. Masa dia kafir, sifatnya dia orang berani, saduk, jujur. Dia jujur betul Umar. Walaupun dia tidak suka Nabi, tapi bila dia baca surah Taha, dia dapat hidayah lalu masuk Islam. Tengok kekuatan Al-Quran, yang kafir jadi Islam. Yang munafik pun, di Madinah ketika turun ayat-ayat kepada orang munafik, ada beberapa orang munafik itu kembali kepada Islam yang sebenar. Yang munafik pun jadi beriman. Itu mana sebaik-baik Al-Quran. Okey. Kata Imam Qurtubi, dia kata bahawa Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah suci dari segala unsur syirik, khurafat dan ajaran yang sesat. 3 dia bawa ni. Seperti kita kadang buka ulama tafsir, supaya wawasan kita memahami Al-Quran itu lebih luas. Wawasan ilmu Quran kita semakin jauh.
Tengok kata Imam Qurtubi, dia kata Al-Quran itu bebas daripada unsur syirik. Sebab Al-Quran itu, intipati Quran apa dia? Surah Al-Fatihah. Betul? Intipati surah Al-Fatihah, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa maksud? Kalau kita minta tolong kepada bukan Allah, kepada benda lain, qadam ke, jin ke, hantu air, galap ke, kuntilanak, syirik. Itu dia. Jadi Quran tu bebas pada unsur syirik. Mendidik manusia untuk bertauhid. Kedua, khurafat. Kita adakan orang kita tu dulu-dulu tak apalah, dimaafkan. Tapi sekarang bila ada Quran, ilmu sekarang senang mau dapat. Tak boleh ada kepercayaan, masuk ramah-ramah ni ada niat tak bagus ni. Itu khurafat, tahyul. Tak boleh ya. Tempat saya tu macam-macam ilmu tu. Dia tiup hidung dia gini. Dia sumbat sebelah. Mana lubang hidung yang lancar, langkah kaki itulah. Tiada dalam Islam. Keselamatan, mudarat semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian ajaran yang sesat. Quran itu ihdinas siratal mustaqim. Iaitu tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sudah tadabbur dulu. Siapa itu? Jalan yang lurus para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. 4 orang. Dan ia adalah panduan yang murni dan bersih. Okey. Para ulama tafsir juga sering mengaitkan ayat ini dengan kekecewaan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mengetahui tentang kedatangan Nabi terakhir, tetapi enggan menerimanya kerana mereka dengki ataupun sombong. Walaupun mereka telah menerima suhufan mutahhara, lembaran yang disucikan melalui Rasulullah SAW. Walaupun diorang tahu yang Nabi bawa itu wahyu, mereka tetap ingkari kerana sombongnya mereka. Tapi kalau belajar sirah lebih dalam, lebih deep dia punya sebab. Kata ulama sirah, kerana Nabi bukan daripada Bani Israel. Nabi daripada Bani Quraisy. Adakah perangai itu dengan kita? Ada. Kita kalau mau jemput ustaz, jangan pilih bangsanya. Kalau kita pilih bangsanya, habis. Perangai Yahudi itu. Kan? Ataupun kita buka macam-macam ceramah di YouTube, kita asyik dengar ustaz di Malaysia saja. Betul. Kita nak mau dengar ustaz Indonesia, Filipina ke, Thailand ke, kan? Yang ada bahasa Inggeris yang kita boleh faham. Itu racist namanya. Tak boleh. Itu perangai Yahudi itu. Sebab tu Allah tutup mata. Allah kata kami butakan hati mereka, mata mereka, dan kami tulikan telinga mereka. Ulama tafsir kata tentang ayat itu apa dia? Yang pertama, Allah kata Allah jadikan hati itu supaya memahami Al-Quran. Allah jadikan mata supaya melihat kebesaran Allah melalui Al-Quran. Allah jadikan telinga supaya selalu mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata Ibn Mas'ud, dia kata ada dua yang saling bergaduh ni. Yang manusia, kalau dia pilih salah satu, dia tinggalkan. Apa dia? Al-Quran dan lagu. Siapa kaki lagu, dia akan tinggalkan Quran. Percayalah. Siapa kaki Quran, dia akan tinggalkan lagu. Ustaz, kami boleh mix lah. Tak boleh. Lagu sama Quran macam minyak sama air. Percaya. You punya hafalan akan hilang. Delete. Anak-anak kita kalau sudah hafal Quran, dia cuba-cuba dengar lagu, halang dia. Jangan. Akan kurang hafalannya. Ustaz-ustaz, walaupun ustaz, kata ulama tafsir, ustaz-ustaz ni yang mengajar ni, pendawa-pendawa, kalau dia masih dengar lagu, dia akan jadi orang yang, dia sama taraf dengan orang yang jahil. Ada ustaz, macam mana lagu nasyid? Dia nak kira nasyid ke, lagu selorok ke, Halloween ke, Forever and One, Muse ke, Unintended, lagu apa-apa pun, bangsa pun sekalipun, tak boleh. Kalau ada alat muzik yang diharamkan. Jadi ada dua alat muzik, satu yang diharamkan, satu yang dibenarkan. Yang dibenarkan dalam Islam, tahu rebana? Itu dibenarkan. Dalam alam Melayu, kompang, tambur, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau yang bertali dan bersiul, seruling, gitar, gitarnya pula gitar tanda tangan slash, susah dia mau buang ni. Susah. Jadi pilihan di tangan kita. Kalau mau Quran tu melekat dalam sanubari kita. Jadi ustaz-ustaz yang saya sambung tadi,
Yang mengajar begini, tadabbur pun mengajar, kalau dia masih dengar muzik, mungkin hafalan dia kuat, tapi amalan dia tentang Quran tu kurang. Dia gagal amalkan. Siapa kata ni? Kata Umar Al-Khattab. Sesungguhnya al-ma'azif, muzik itu, alat muzik itu seruling syaitan. Muzik dan nyanyi itu kalam perkataan syaitan. Kenapa? Saya tidak tahu riwayat itu sahih atau tidak, tapi saya selalu jumpa dalam tafsir. Tapi yang pelik, yang ulama tu tidak tulis dia punya sanad. Yaitu ketika iblis dibuang ke dunia, perkara pertama dia buat bersiul. Wallahu alam, saya tengok tafsir banyak riwayat tu, tapi tidak disebut dari mana riwayat tu. Bersiul. Nah. Jadi Quran tu perkataan Allah. Muzik yang Allah haramkan itu perkataan syaitan. Saya tahu ada ulama yang kata, Ustaz, ada ulama yang kata harus. Antaranya Yusuf Qardawi. Betul. Tapi ada ulama yang lebih kibar, yang lebih besar pada Dr. Yusuf Qardawi, iaitu 4 mazhab. 4 mazhab haram. Sepakat. Walaupun ada pembahasan di sana, saya tahu. Tapi kita ambil perkataan Umar sajalah paling ringkas. Ketika dia dengar muzik, kata Ibnu Umar, dia ambil kelingking, dia sumbat telinganya. Anaknya tanya, kenapa wahai ayah, kau sumbat telingamu? Kata Umar Al-Khattab, muzik itu seruling syaitan. Kalau mau menyanyi, akapela. Tanpa muzik. Adapun buat macam orang Afrika kan. Dia punya, bukan muzik tali, bukan. Mulut orang. Itu dibenarkan. Tapi kalau guna muzik bertali dan seruling, jangan. Jadi takut lembaran suci ini, yang Allah suci ini, itu Al-Quran, yang Allah kata lembaran suci, hilang daripada dada orang beriman. Jadi ada tanya lagi, Ustaz, kenapa kalau hilang Al-Quran? Masya Allah. Quran, kalau sudah hilang daripada dada kita, dari hafalan kita, habis. Binasa lagi. Itu yang dimau oleh orang kafir. Masih ingat? Surah Fussilat ayat 28. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 28, wa qala allazina kafaru, telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u, tengok orang kafir, janganlah kamu, la tasma'u, janganlah kamu mendengar lihazal Quran, jangan kamu dengar Quran. Jadi kalau orang kafir, dia suka apa? Dengar apa? Yes, music. Dalam gereja pun modul utama dia music. Jangan heran, Sister Father tu, kalau melit, kalah yang way tu. Kalah slash, diorang lagi hebat. Betul. Saya mengajar di Pinang Padang, saya tanya diorang, macam mana kamu punya saudara boleh murtad? Dia kata, itu missionary 2 orang datang. Masa kami budak-budak, kasih gula-gula. Belum ada gereja, pondok kecil. Kasih gula-gula dulu. Belum ada musik. Bila sudah orang kampung suka, dia pergi ziarah rumah, dikasih bantuan beras, andai. Maka orang kampung bina rumah ibadat. Gereja lah. Sudah ada gereja, baru dia import. Kadang-kadang dia sendiri pun pakar muzik dan guru vokal. Orang kampung suka menyanyi. Lama-lama dia bilang, jatuh cinta dengan agama nyanyian. Itu agama Nasrani itu dipanggil agama nyanyian. Jadi kita jangan tiru, di masjid pun kita berkasidah, jangan. Rumah ibadat tu tidak boleh bernyanyi. Nasrani itu dipanggil agama nyanyian. Sebab mereka suka menyanyi dengan Yahudi. Sebab itu ulama larang, tidak boleh menyanyi dalam masjid. Masjid itu tempat ibadah. Jadi, sebelum lembaran suci ini, itu Al-Quran, dihilangkan daripada dada kita, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Sehingga kita lalai. Yang paling sindrom lagi, yang paling teruk sekali, yaitu bila ada masalah, dengar apa? Tengok, semua di mana saya tadabbur, saya tanya. Kalau ada masalah, orang kita dengar apa? Jujur. Yang orang awam ni, kebanyakan dengar music. 1000 tahun takkan mungkin. Nangis dia. Meleleh. Air mata dia. Rok lele dia bilang. Betul. Oh, yang otai-otai sikit, lagu Gurindam Jiwa. Nordin Ahmad dan siapa gandingan dia tu? Latifah Umar. Masya Allah. Kan? Yang ekstrim sikit, dia kalau ada masalah, apa dia buat? Dia ambil ayam, dia sembelih. Dia minum darah ayam. Yang heavy metal punyalah. Dia gigit hidup-hidup itik tu. Sebab dengar
Muzik. Dan ada lagi yang tertipu yang lebih halus. Dia kata, Ustaz, saya kaki muzik, tapi saya tak pernah tinggal solat 5 waktu. Masya Allah. Ini ajaib. Saya tanya dia, muzik, kau punya genre apa? Indie band, okay? Siapa kau punya band yang kau minat? Bang Fest, oh dia sebutlah. Dan sampai lagu Orang Putih. Saya kata, kau faham tak bait-bait lirik Orang Putih tu? Faham. Okay, right. Ingat tak? Kau punya jawapan faham. Clear? Clear. Tadi kau solat, semua yang kau baca dalam solat faham. Klip-klip dia tengok saya. How dare you? Perkataan manusia kau mau faham, perkataan Tuhan kau abaikan. Jadi jawapannya apa? Muzik tu menghilang khusyuk dalam solat. Percayalah. Hilang khusyuk dalam solat. Di Bukit Bintang sana, di Sogo sana, itu daripada zaman saya kerja dulu, ada basker. Jadi ramai orang pergi basker tu, mana orang peduli azan isyak maghrib, tak orang peduli tu. Duduk di sana, Masya Allah, nangis-nangis. Sebab penyanyi itu menjiwai lagu. Lagu pula, She's Gone. Still hard. Saya bilang, kenapa kamu menangis, Yung? Sedih buat penyanyi ini. Kamu sudah isyak? Belum? Belum. Nah. Macam mana kamu ini? Tudung labu sudah. Berkopiah sudah. Dengar lagu She's Gone. Tak tahan dia, viral dia itu. Pakai kopiah, pakai jubah. Nyanyi lagu She's Gone. Na'udzubillah. Jadi, saya mau bagi tahu, sampaikan kepada anak-anak kita, cucu kita di rumah, jangan dengar muzik. Jangan dengar muzik. Banyakkan dengar Al-Quran. Itu kajian mendapati orang yang dengar Quran, dia punya hormon baik, otak dia cergas, mata dia terang, tua tak nyanyuk. Dengar muzik, dia lega sekejap je. Petang mau dengar lagi. Lagu Hidayu pula, Kenangan Cinta Silam. Masya Allah. Lagu Jati, Atira, semua nama perempuan kan, kumpulan rock dulu kan. Allah. Jangan tinggalkan. Okey. Sebab tajuk kita malam ni, Allah bagi tahu Quran tu lembaran suci. Jangan kita kotorkan dengan muzik. Quran lawannya muzik. Macam tauhid kan, lawannya syirik. Betul. Sunnah lawannya bid'ah. Al-Quran lawannya muzik. Kata Ibn Mas'ud, Quran itu kalam Allah, perkataan Allah. Dan al-ma'azif, muzik itu adalah seruling syaitan, senandung syaitan. Senandung syaitan, cantik perkataan, senandung. Senandung syaitan, hati-hati. Jadi ada tanya, Ustaz, tak bolehlah menyanyi ni. Boleh, akapela lah. Tak payah letak muzik. Nyanyi biasa saja. Tapi alang-alang kita menyanyi, bagus kita baca Quran. Kita semua belum hafal secara lengkap, secara bertajwid. Ada orang hafal Quran, tapi tajwidnya tunggang langgang. Tak boleh juga. Usahakan. Okey, tadabbur ayat yang kedua pada malam ini. Iaitu di sana ada keagungan Al-Quran. Ayat malam ini mengiktiraf secara langsung Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang suci. Dia bukan sekadar buku, tetapi wahyu ilahi yang bersih daripada cacat silap, penyelewengan dan kebatilan. Dulu ada orang kafir, profesor semua ni, 10 orang. Itu kawan Soros, musuh rival kuat Ahmad Didat. Dia kumpul 10 Yahudi yang pakar bahasa. Untuk apa? Kita cari salah Al-Quran. Both of them, 9 daripada 10 masuk Islam. Kenapa? Tak jumpa kesalahan bahasa Arab Al-Quran, tak jumpa. Padahal yang 10 orang kawan itu semua very expert. Kalau orang Arab lagi. Tetapi masuk Islam 9. Tinggal satu nama ikut Soros dia. Kenapa? Tak jumpa di mana salah Quran. Jangan dia kata satu ayat. Satu huruf pun tak ada salah. Jadi kalau orang kafir saja boleh masuk Islam kerana Quran, apa alasan orang Islam malas-malas membaca Al-Quran dan mentadabburinya? 2. Di sana ada kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebenaran risalah Islam. Walaupun Nabi itu digelar ummi, buta huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis, Nabi ada juru tulis, tapi Nabi bertutur dalam kalimat bahasa Arab yang paling sempurna. Yang orang Arab yang pandai baca tulis tak boleh tiru apa yang Nabi cakap. Kalau orang ada akal, ini betul-betul Rasul ni. Betul. Tak boleh baca, tak boleh tulis,
tapi dia boleh bercakap dengan tingkat balaghah paling tinggi. Yang orang Arab pun dicabar buat satu ayat pun tak mampu dia. Okey. 3 di sana ada tentang tugas Rasul. Apa peranan Rasulullah SAW? Iaitu yatlu, membacakan. Lembaran melalui suci iaitu Al-Quran, bermakna baginda adalah pembaca, penyampai wahyu. Kita, kalau orang baca Quran dengan orang baca berita, mana kita mau dengar? Kalau boleh, buletin utama tu nak mau miss, betul. Kuala Lumpur, seekor kucing jatuh di longkang. Sama sambal belacan kita makan, tak berkelip mata. Betul. Tapi bila Quran dibacakan, Masya Allah. Bukan semualah, tapi majoriti orang Islam tu. Saya bagi contoh kedua begini. Kalau di Imago sana, 1B, orang pasang Quran, orang berhenti berjalan tak? Tetap berjalan, yang berjalan, yang berjual menjual, betul. Dia tukar music, dia tukar slot, dia pasang lagu negaraku. Berdiri tegak semua, diam. Kenapa manusia begitu? Kita tanya, kenapa kamu berdiri? Wih, ini rukun negara. Masya Allah. Kalau berjalan, salah di sisi undang-undang. Bagaimana dengan Quran? Yang Allah kata dalam surah Al-Araf 204, Allah kata, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengar dan diam. Allah suruh diam, tapi berjalan juga orang. Betul. Kenapa ni? Kenapa boleh jadi begini? Pasal mereka tidak memahami Al-Quran. Tidak memahami Nabi itu penyampai wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran. Baginda mengajarkan, menjelaskan dan menjadi teladan bagaimana mengamalkan atau mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Dalam sirah saya sudah bagi tahu hari itu, ketika sahabat mau pindah ayat, hari ini mengaji 10 ayat, dia pulang. Besok dia datang, Ibn Abbas lah, mau pindah ayat seterusnya. Nabi tanya dulu, sabar. Ayat semalam sudah amal belum? Belum ya Rasulullah, pulang, amal dulu. Sudah amal baru pindah. Kita kalau ajar budak mengaji, bacaan lancar, Masya Allah, mumtaz, terus pindah. Tanpa kita tanya, dia amal tidak? Itu beza kita dengan cara Nabi. Sebab itu sahabat, Nabi tak perlu, majoriti sahabat pun, itu Nabi ada yang mati syahid, ada yang hafal 30 juzuk, ada yang dapat 1 ayat, terus mati syahid. Kenapa? Cara Nabi itu membuatkan sahabat melihat syurga di depan mata. Yaitu Nabi bagi tahu ini Quran, ayat ini begini, amalannya begini. Kamu amal. Sahabat pun mengamal. Jadi apa maksud? Walaupun kita baca sikit, kita tadabbur satu ayat, kalau kita amalkan, itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang hafal 30 juzuk, khatam bulan-bulan, tapi 1 ayat pun gagal. Tapi kalau kita amal, kita sayang dengan contoh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling mudah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita baca dalam solat, betul. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Di luar solat, kedekut kita. Di luar solat, bengis kita, betul. Semua orang taman pun tak suka, orang kampung pun tak suka. Asal terlampau gangster dia. Saya ini kalau naik bas tak ditambang nih. Contoh. Itu gangster tu. Itu kedidikan Al-Quran. Padahal solat, dahi hitam sudah. Masya Allah. Jadi saya mau bagi tahu di sini, ketika Nabi menjelaskan Al-Quran, supaya menjadi tauladan, untuk diamalkan. Itulah tugas Nabi. Keempat, Al-Quran sebagai penyelesai perselisihan. Jadi bila Allah kata pada malam ini, Quran itu adalah lembaran yang disucikan, dia juga mensucikan hati yang berselisih. Hati kita ni, kata pepatah Melayu, rambut sama hitam, hati sulam lain. Betul. Rambut kita sama hitam. Anda Ustaz, saya ada uban sikit. Iyalah, tapi majoriti hitam juga. Betul. Tapi hati sulam lain. Bila saya kata begini kan, dia jawab saya, itu rambut Ustaz banyak putih. Ya, dulu hitam ni semua. Masa usia kamu sama-sama hitam. Itu maksud pepatah tu. Rambut sama hitam, hati sulam lain. Betul. Jadi Al-Quran ni, kalau kita hati sulam lain berselisih, Quran penyelesai dia. Jadi hakim yang paling adil. Contoh kita berselisih tentang apa? Tentang hukum membaca Al-Quran. Perlukah kuat suara ataupun tidak? Itu berselisih orang.
bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam dia kasih kuat bacaan. Itu imam pertama. Imam kedua pula, lepas bagi salam, bacaan Qurannya dia cabut mikrofon, dia perlahankan suara. Mau ikut yang mana? Ini manusia berselisih ni. Allah kata, tengok, bukti Al-Quran tu pemutus hukum. Allah turunkan ayat surah Al-A'raf 205. 205. Okey, kita buka sama-sama. Alang-alang kita ada masa ni, kita buka surah Al-A'raf 205, Quran muka surat 176. Nah, menarik ya, kita tadabbur ini. Menarik sungguh. Pasal berbicara tentang Al-Quran dan adab membaca. Okey, Allah kata apa? Wazkur, dan ingatlah, Rabbak, iaitu Tuhan, fi nafsik, iaitu dalam hatimu. Allah kata, ingatlah Tuhanmu sampai dalam hatimu. Itu clear. Iaitu sebut. Ingat sini sebut. Zikir tu sebut. Jadi ada hukum sini. Kalimat yang kita baca tadi, wazkur, iaitu diambil pada kalimat zikir. Betul. Apa maksud zikir? Kita stop dulu sekejap. Biar clear, biar syaitan tak tipu kita. Zikir itu sebut. Betul. So, kalau sebut, tak boleh berzikir dalam hati. Kena keluarkan suara, ada makrasnya. Tak boleh juga berbisik. Jadi hamas semua huruf. Hamas. Tahu huruf hamas? Tak boleh. Saya kena jelaskan. Banyak orang tertipu ni. Bertahun sudah dia solat. Apa kata mufti kita? Boleh tak sah solatnya. Semua huruf jadi hamas. Tahu hamas? Huruf ha. Itu hamas. Suara tu mengalir. Siapa belajar tajwid, makhrajul huruf ha itu dipanggil hamas. Suara mengalir keluar. Takkanlah semua tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berubah. Ada hamas, ada yang huruf yang bukan hamas. Itu clear. Kedua, makna zikir sebut. Bukan sebut dalam hati. Zikir sebut dengan lidah. Sebab tu bertasbihnya subhanallah. Clear. Subhanallah. Subhanallah. Tak boleh. Tangan bergerak. Suara tak ada. Mulut bertutup. Tak boleh. Tak sah zikir. Syarat zikir mesti sebut. Sebutlah dengan nama Tuhanmu, kata Allah. Iqra. Bacalah. Betul. Iqra bismi rabbikal lazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca itu apa maksud? Sama dengan ini. Sebut. Lengkapkan hurufnya, sifatnya. Itu syarat zikir. Mesti subhanallah. Subhanallah. Okey, clear? Seterusnya. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Maksudnya disebut. Dan masukkan dalam hati. Bukan hanya di lidah. Iaitu kata ulama juga, tadabburi zikir itu. Jadi bukan hanya Quran ditadabburi, zikir kita pun perlu ditadabburi, direnungi. Kemudian Allah kata, tadarru'a, iaitu rendahkan dirimu. Apa maksud? Rendahkan suara. Sebut nama Allah, rendahkan suara. Kenapa? Sebagai wakhifatan, iaitu dan rasa wakhifah, dengan rasa takut. Adakah orang takut di depan dia polis? Dia takut dengan polis ni. Ya Tuhan, kenapa? Dia akan pelankan suara. Ya Tuhan, kenapa? Cikgu kita di sekolah, kumis dia tebal, garang pula tu. Betul. Berani kita tinggikan suara? Tak berani. Kenapa? Sebab takut. Ni Allah didik. Rendahkan dirimu dengan rasa takut. Wadun, dan selain al-jahr, iaitu selain suara keras. Allah tidak suka kita keraskan zikir kepadanya. Allah tidak suka. Sebab tu tadi dua imam, ada satu dia perlahankan suara, satu dia keraskan. Jadi hakim, ini Al-Quran kita jadikan hakim pada malam ni. Imam mana yang betul? Keraskah atau perlahankan bacaan dia? Ni Allah kata Allah tidak suka bila sebut nama Allah kita keraskan suara. Allah kata dengan tidak mengeraskan suara. Masya Allah. Itu satu pasal imam. Kenduri. Di alam Melayu je ni, kenduri kita ni zikir bising. Orang Arab mana ada bising-bising? Kan? Ada satu kaum di Sabah lah.
Itu orang Bugis. Kalau ada kenduri, imam dulu datang. Dia baca senyap-senyap. Imam pulang, jemaah datang tinggal makan. Saya tidak tahu apakah semua Bugis, tapi kalau di sana kan, majoriti Bugis itu begitu. Kalau kita bertahlil itu kuat. Betul. La ilaha illallah. La ilaha. Semua pun ikut. Orang awam nampak imamnya, ikutlah dia. Allah kata, jangan apa tadi? Bacalah, sebutlah nama Tuhanmu dengan tawaddu. Rendahkan. Dan jangan keraskan bacaan. Jadi sudah ada, betul lah Quran ini pemutus, hakim, penyelesai perselisihan kita. Kita berselisih kan sekarang. Nah, Allah bagi tahu jawapannya, jangan keraskan suara. Kemudian Allah kata minal qauli, daripada perkataan sambung keras tadi. Kemudian bil wudhui, yaitu di waktu pagi, wal asal. Apa maksud ni? Apa maksud zikir pagi, waktu pagi dan petang? Orang solat lah. Orang solat tidak boleh mengeraskan suaranya. Kecuali solat isyak rakaat pertama dan kedua, maghrib rakaat pertama dan kedua, dan subuh. Selain itu disirkan. Kedua, zikir yang dimaksudnya juga zikir selepas solat. Dan apa juga bentuk zikir, apapun keadaan, jangan keraskan suara. Sebab apa? Allah tu punya dua sifat. Satu, maha mendengar. Dua, maha mengetahui. Maha mengetahui pun dua sifat. Satu, al-alim, yang kita belajar hari itu. Maha mengetahui, betul. Ragu lagi manusia, dia keras sekali bacanya. Allah turunkan sifatnya lagi. Al-khabir. Apa maksud al-khabir? Yaitu maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat halus. Turun lagi sifat ketiga, al-latif, maha halus. Oh, dah ada alasan kita untuk tinggikan suara. Anak kita tu dia tinggikan suara dengan kita. Apa perasaan? Cuci piring kita sambil menangis. Dulu masa kecil aku yang pelihara kau nak. Sekarang kau tinggikan sudah suara. Betul. Ada anak ni bila berkejaya, dia jaga mak bapak dia mula act sikit lah. Dia tinggikan suara dia. Betul. Mesti ibu atau bapak terasa. Lepas tu kita tanya anak kita, nak kenapa bah kau suka tinggikan suara? Tiba-tiba anak kita jawab, apa kurangnya ibu, ayah? Ibu ayah pun tinggikan suara sama Allah. Bila masa nak tu berzikir mau bising-bising. Jangan. Sebab tu ada larangan yang boleh guna mikrofon untuk di surau di masjid ketika azan saja. Kalau kita berzikir baca Quran, kasih turn off, kesian jiran-jiran terganggu. Nah? Tak boleh. Walaupun apalagi jiran kita ada yang bukan Islam. Cukup azan saja. Lepas azan tu guna mikrofon dalam surau. Jangan pakai speaker luar lagi. Jangan mengganggu orang. Itulah Islam. Sangat menjaga sensitiviti manusia. Supaya orang kafir itu tidak terganggu. Supaya mereka itu mudah terpikat dengan Islam. Akhlak Islam ni sangat halus, perinci. Okey, sambung. Kemudian Allah kata, setelah uniknya ayat ini, setelah kata rendahkan diri, rendahkan suara, jangan keraskan, tengok Allah kata, wala takun, dan janganlah kamu menjadi minal ghafilin, dari seorang yang lalai. Apa kaitan zikir dengan lalai? Kata ulama tafsir, banyak manusia itu berzikir dalam keadaan lalai, iaitu mereka berzikir mengingat Allah illa qalila, mengingat Allah tapi dalam keadaan yang sedikit. Kedua, mereka lalai. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dia kata syaitan menipu ahli ibadah, iaitu mereka berzikir dalam keadaan sampai melompat-lompat, menguatkan suara, padahal mereka sedang dalam kelalaian. Ni ayat ini dia tafsir. Jadi hati-hati kalau mau berzikir, menandakan apa? Semakin kita kuat zikir, tidak khusyuk, itu nama dia lalai. Zikir yang khusyuk itu senyap, itu penuh dengan tata tertib, adab dengan Allah. Kita ada anak, dia panggil nama kita, kan zikir kan nama Allah kan. Dia panggil nama kita, Ramli, Ramli, Ramli. Nama saya dia panggil. Apa perasaan kita sebagai bapa? Naik darah kan, 12 pergi 18. Kenapa? Marahlah kan. Kenapa? Dia panggil nama kita macam kurang sopan. How dare you panggil nama Tuhan kita
La ilaha illallah, beganas pula tu. Ada hardcore je. Kan? Zikir senyap tak boleh? Zikir kena senyap lah. Ya, senyap. Tak boleh tinggikan. Allah kata jangan keraskan suara. Ha? Ha? Okey. Tazakur, pengajaran, iaitu nilai Al-Quran. Mengingatkan kita bahawa Al-Quran adalah kalamullah yang suci dan murni. Jadi kita semua harus sentiasa menghormatinya, mempelajarinya, dan menjadikannya pedoman hidup. Susah mau ubah kan? Tengok, bila kita tadabbur Quran, banyak kebiasaan kita itu bertentangan dengan Al-Quran. Bukan senang mau ubah. Apa Nabi kata tadi? Tanda iman seseorang sempurna, bila dia mendengar sunnahku, baru sunnah. Belum Quran. Dia tundukkan hawa nafsunya. Balik rumah, kita renung balik apa yang Allah firmankan. Mampukah kita tundukkan hawa nafsu kita? Saya selalu dipanggil imam juga. Di Dungun lah selalu. Sebab saya ada tadabbur sana. Saya pusing belakang dulu. Saya kalau jadi imam, saya kata, zikir, wirid selepas solat, saya nak guna mikrofon. Kedua, saya tidak berdoa lepas solat. Orang kampung tanya, tengok kalau kita bagi explain, semua terima. Tapi kalau kita hukum, orang tak mau terima. Itulah agama ini. Kena explain. Jangan hukum orang. Dia tanya, Ustaz, kenapa tak berdoa selepas solat? Kita biasa berdoa lepas solat. Saya kata, Nabi, antara kita dengan Nabi, siapa solat yang paling khusyuk? Ya? Nabi. Dua, Nabi berdoa waktu bila? Sujud terakhir, ataupun sebelum bagi salam. Betul. Jadi kita mau ikut siapa? Ustaz kan Nabi? Jadi saya dan kamu, kita kena ikut manusia yang paling khusyuk, yang paling bertakwa, yang paling sempurna solatnya, itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ha? Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Ha? Boleh matikan dulu. Awalam ke tu? Jam. Oh, otomatik. Okey. Jadi saya jelaskan dengan orang. Alhamdulillah, tidak ada timbul isu. Tapi kalau kita nak jelaskan, kita terus hukum. Doa selepas solat tu bid'ah. Ini masalah juga ni. Ataupun kita diamkan. Jadi orang bersangka buruk. Kita jangan hukum. Kita bagi ilmu saja. Biar dia nilai sendiri. Jadi saya bagi tahu, okey, jadi solat subuh ni, sujud terakhir, kita lama sikit. Kata Nabi, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Perbanyakkan doa dalam sujud. Yang Nabi suruh, kita nak buat. Yang orang ramai buat, kita bertungkus lumus buat. Itulah kesilapan kita. Jadi, tadabbur ini merubah kita punya cara fikir. Metodologi kita memahami agama ini rupanya begini. Bukan seperti yang biasa kita buat. Jadi kalau benar kita cinta Allah, Allah kata apa? Katakan kepada mereka, jika benar mereka mencintai aku, ikutlah dikau, ikut Nabi. Kalau kita cinta Allah, ikut Nabi. Okey. Dua, sana ada sifat Rasulullah. Saya sudah jelaskan tadi. Tiga, di sana ada sumber kebenaran. Keempat, ini belum. Tanggungjawab kita. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mempunyai tanggungjawab untuk membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikan, menyebarkan. Itu amanah kita semua. Malam ni yang tadabbur surah Al-Bayyinah, kita kena amalkan dulu. Kemudian sampaikan kepada siapa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga. Jangan jam terus, lompat orang lain terus. Ahli keluarga dulu. Sudah ahli keluarga, baru orang lain. Pagi sudah sampaikan sama keluarga, petang boleh sampaikan semua orang. Itu yang dimaksud. Saya kena jelaskan begini, sebab ada orang faham, kalau begitu Ustaz, jemaah tabligh tu salah lah. Saya bilang, kenapa pula tiba-tiba jemaah tabligh? Jemaah tabligh dia bilang ada yang tak dakwah keluarganya, dia dakwah orang lain. Mana ada? Kamu 24 jam ke di rumah dia? Kamu dengar ke dia sampaikan belum? Kita bersangka baik, dia sudah sampaikan, sebab itu dia keluar dakwah. Janganlah hina dia. Kita suka menghina orang-orang, kan jemaah-jemaah itu. Jangan, tak bagus. Bukan akhlak Al-Quran. Jadi setelah itu baru kita sampaikan kepada orang lain. Itulah tanggungjawab kita. Nabi kata, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan.
Dan kesempurnaan kita mentadabburi Al-Quran adalah yang paling atas, yaitu menyampaikan, bukan hanya mengamalkan. Okey, kalau kita yakin Al-Quran ini adalah suhufa. Suhufa mutahhara, kitab yang suci. Kalau kita yakin, sampaikan kesucian ini supaya lebih banyak hati yang disucikan. Tanda kita sayang umat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana muamal surah Al-Bayyinah ayat kedua? Membacalah dan memahamilah Al-Quran dengan penuh kesedaran. Setiap hari, jangan pernah ponteng. Paling minimum satu hari satu ayat tadabbur Quran. Baca, faham, amal. Baca, faham. 1 tahun tak terasa tu. 365 ayat. Satu ayat bukan satu amalan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa amalan? Kata anak murid Syekh Abdul Qadir Jalani dalam tafsir Al-Jalani. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani ada tafsir. Dia ada kitab tafsir. Dia kata, aku mendapati guruku ni, dia tafsir Bismillahirrahmanirrahim, terdapat 90 tafsiran yang berbeza. Masya Allah. 90. Kehebatan Al-Quran. Tak habis. Kenapa boleh sampai 90 tafsiran yang berbeza? Karena Quran bila kita tadabbur ini hari, besok kita ulangi, kita dapat mutiara yang baru lagi. Besok dapat lagi. Kadang-kadang satu ayat pun bukan satu amalan, boleh 10 amalan, boleh 20. Ikut kepahaman kita, ikut kemampuan kita. Nah, amalan itulah perlu diamal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa amalan dia? Apa-apa membuat, sebut nama Allah. Minum, Bismillah. Apa aja pekerjaan, mulakan dengan Bismillah. Betul. Kedua, ada kalimat Ar-Rahman. Apa makna Rahman? Dermawan, pemurah. Bukan kita ni kita paham cuma pemurah sedekah, tak? Pemurah, murah senyuman dengan orang. Ini kita pergi perkantoran, kita hanya senyum dan bagi salam dengan orang dungun saja. Yang satu kampung dengan kita. Betul. Padahal sama-sama Islam. Ataupun yang begini yang bahaya ni. Yang berjubah, berkopiah begini. Dia bagi salam yang begini juga, pattern begini. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Bila dia nampak orang pakai t-shirt, salam pun nak bagi. Itu awas. Tak boleh. Tak mengamalkan Bismillah. Terakhir, Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Penyayang. Sayang semua orang kerana Allah, bukan kerana hawa nafsu. Nah, baru pindah ayat 2, amal lagi, besok lagi. Satu hari satu ayat. Saya ditanya, Ustaz, satu hari maksimum berapa ayat? Sahabat amal 10 ayat. Jangan lebih. Sebaiknya kita ini 1 sampai 3 saja. Sebab satu ayat pun banyak amalan. Kalau mampu 6 bulan pertama 1 hari 1 ayat. 6 bulan kedua 1 hari 2 ayat. Next 1 hari 3 ayat. Maksimum 1 hari 10 ayat. Itu enak rasanya. Lapang dada. Allah kata dengan Nabi apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Dengan apa? Nabi itu, dada Nabi diisi apa? Al-Quran. Dada vitamin supplement. Dada. Blackmore, no more. Kan orang makan Blackmore kan, vitamin. Dia makan pil penenang. Doktor suruh makan paracetamol 2 biji. Dia hantam paracetamol dengan ubat batuk. Oh, tidak tenang deh. Tapi Nabi diberi Al-Quran. 2, amalkan ajaran Al-Quran. 3, menjadikan Al-Quran rujukan utama. 4, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. 5, sucikan diri untuk menerima petunjuk. Dan terakhir, menyebarkan kebenaran Al-Quran. Jadi kesimpulannya pada malam ini, ketika kita membaca surah Al-Bayyinah, jangan lagi kita baca cuma seperti yang kita faham sebelumnya. Kita hanya faham apa makna kalimat ayat yang kedua, seorang Rasul dari Allah yang membaca lembaran suci. Kita kena faham macam mana kita tadabbur tadi, supaya dalam solat kita khusyuk. Satu lagi saya mengingatkan, ketika kita solat, tolong jangan jadi pegun macam bumi, pegun. Hati itu tidak boleh diam. Hati itu paling tidak bila imam baca, dia kena terjemahkan dalam hati. Supaya apa? Supaya khusyuk. Hati kalau diam, dia mencari cerita yang baru. Dulu kita pernah tadabbur dulu kan? Bila ada orang solat, Allahu Akbar. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya Jamal Salim Akbar, masakan Akbar. Betul. Bila kelas habis ni Akbar. Betul. Kan? Jadi jangan Jadi kita kena terjemah Al-Quran itu, kita kena amalkan. Dan bila sudah rakaat ketiga keempat, kita baca sendiri kan? Pastikan kita juga sambil membaca, mulut membaca, hati
terjemah juga supaya khusyuk. Jadi terakhir berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, hujamkanlah, masukkanlah ayat ini ke dalam dada kami dan keturunan kami, yaitu Al-Quran yang Engkau turunkan dalam surah Al-Bayyinah ini, agar kami membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya dan mengamalkannya kepada anak cucu kami. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, jangan lupa doakan, ya Allah, hidupkanlah kami, matikanlah kami bersama Al-Quran. Mudah-mudahan semakin banyak kita tadabbur ayat ini, melekat di dada kita, semakin pula tinggi kedudukan kita di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kalau ada soalan bolehlah ditanya. InsyaAllah, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya tunda jawapan. Ada soalan? Terus yang Boleh. Okey, Pak. nanti tu. Saya mau tanya pasal kurban, Pak. Oh, kurban. Macam orang yang buat kurban ni, Okey. tidak boleh kasih macam dikasih nama untuk ibu bapa yang sudah meninggal ni. Okey. Macam saya pernah tak boleh ada orang. Oh, maksudnya korban atas nama Ingat keluarga. orang yang sudah meninggal. Okey. Ini khilaf ulama. Yang satu begini, kalau kita dengar mak bapak kita berniat korban, tiba-tiba minggu depan meninggal. Tapi kita dengar dia cakap di depan adik-beradik, nak, tahun ni kita bapak kasih keluar duit KWSP, contoh. Nanti raya nanti kita korban sapi. Tiba-tiba tak sempat. Minggu depan meninggal dia. Nah, ini kita boleh lakukan korban sesuai permintaannya. Itu boleh. Tapi kalau kita kata, okey, ini korban untuk nenek moyang kami yang sudah mati, itu tak boleh. Itu yang dipahami para ulama. Sebab Nabi sendiri macam akikah lah. Nabi perintah kita buat akikah untuk anak yang baru lahir. Betul. Nanti Nabi korban. Tapi adakah Nabi akikah untuk diri dia sendiri? Tidak. Sebab sudah berlalu tuntutan itu. Tapi untuk kita, katalah kita ni nak mampu masa tu. Jadi ulama pun khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata. Tapi saya mengambil pendapat boleh. Iaitu anak itu katalah masa anak dia lahir, kita ni susah. Duit pun dah ada. A few years later baru dapat rezeki, baru sembelihkan akikah dia. Boleh. Itu dituntut. Sebab itu hak anak itu, akikah tu. Anak. Yes. Masa hidup. Okey. Tapi walaupun sudah besar. Sebab tu memang akikah ni hak anak bah. Itu tanggungjawab mak bapak. Bukan kita akikah untuk diri kita sendiri. Bukan kita akikah untuk diri kita. Enggak, bukan. Nabi tak buat. Tak. Itu tanggungjawab mak bapak. Okey. Jadi kembali pada korban, melalui kias itu juga ulama menjelaskan, itu korban tu hanya kepada orang yang nazar tadi. Dia bernazar kan? Maka wajiblah tu kita sembelihkan dia. Tapi kalau tiada, katalah berapa tahun sudah, ini saya niatkan atas nama orang, tak, korban itu untuk orang yang hidup. Kita yang hidup ni. Saya tahu dia ada khilaf ulama lah. Tapi saya mengambil pendapat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itu Nabi kalau boleh dia buatlah untuk ibu dia. Betul. Kalau ada riwayat tu yang membenarkan. Nabi tentu minta ibu dia, bapa dia kan. Tapi Nabi tak buat. Begitu juga. Jadi kita mengambil ulama mengambil hukum pendapat yang rajih. Saya tahu memang ada khilaf. Kata ulama pendapat yang kuat, korban tu untuk orang yang hidup. Itu sahih. Melainkan yang kes tadi lah, nazar, dia ada nazar kan. Kita dengar nazar dia meninggal, maka bolehlah korban. Nazar siapa tu? Arwah bapak. Arwah bapak kita. Yang membuat yang bernazar. Tak, kalau orang tua kita pernah bernazar, macam tadi kan, nak keluar duit KWSP bapak, bulan depan raya haji kita potong lembu. Kalau syafa'al meninggal dia seminggu depan. Tapi kita dengar semua tu kan dia punya, itu dituntut. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh. Potongkan ini untuk dia, tidak ada, tidak boleh. Wallahu a'lam. Sebab kalau boleh, sudah tentu Nabi lah orang pertama lakukan untuk mak bapaknya. Okey, saya tambah sikit. Di tempat saya tu, bukan lagi mak bapak. Sampai moyang-moyang sekali.
Ha? Saya tak tahu apa tujuan. Jadi dia kata dia buat 7 keturunan moyang dia. Jadi dia ambil berapa lembu? Banyak lembu dia ambil. Dia sebutlah. Kedua, apa hukum? Masih sebutkan nama arwah? Tak perlu. Yang hidup pun tak disunatkan untuk sebut nama nama orang yang berkorban. Katalah 1 bahagian sapi, 7 bahagian. 1 ekor sapi, 7 bahagian. Maksudnya ada 7 keluarga berbeza. Perlukah sebut? Tak. Yang sudah paling kuat, Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Selesai. Mudah, Islam ni mudah. Tapi orang yang buat korban pun boleh tidak Tak perlu. Allah Maha tahu. Dia niat saya tak. Niat dalam hati saya. Orangnya yang berkorban kalau dia banyak pahalanya pada orang yang berkorban. Yes, ya. Untuk orang, tapi untuk dia sendiri. Untuk diri sendiri. Balik pada dia. Satu lagi, kita punya terbiasa, kita selalu kena lafazkan niat. Betul? Tak, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Fiqh Al-Um, dan Dr. Wawa Zuhaili telah muktamadkan fatwa Imam Syafi'i dalam kitab Muktamad Syafi'iyah, cukup niat dalam hati saya. Cukup niat. Allah tahu tu. Jangan risau. Allah Maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat halus. Jadi, tapi kita terbiasa juga bila sembelih itu kena sebut nama orang ni kan. Tujuan dia, ya sembelih orang lain. Sembelih orang lain. Mendama lain orang. Lain orang. Saya tahu. Dan sendiri itu dia sendiri ada. Itulah kita, ya. Tapi tidak wajib sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya dari sudut sisi yang lain, takut-takut ada kan orang korban di Mekah. Disebut tu supaya untuk mengelak scam, betul? Kan? Tapi di Mekah pun sana banyak orang scam. Tu kambing orang tu diulang-ulang tayang tu. Saya tahu tu disusunnya semua tu nama orang semua. Tu guru kami pergi gambar lagi, pergi rakam. Nah, kamu tengok dia bilang. Kamu ingat di Mekah ada scam, pulang Malaysia kereta Alphard. Masya Allah. Boleh tahan. Jadi hukum kembali kepada yang menyembelih itu, tidak disunat, tidak wajib disebut nama orang yang penama-penama yang ikut dalam satu bahagian ekor sapi itu. Tidak perlu. Tidak perlu pun. Allah tahu, Allah Maha tahu kan? Allah tahu. Cuma kita ini kata ini akad apa semua, terserah, tapi tidak wajib hukum dia. Ijma ulama 4 mazhab tidak wajib. Tidak wajib. Yang paling sunnah, yang paling utama, dia baca kasih kuat Bismillahi Allahu Akbar. Potong terus. Selesai. Okey, saya bagi tips juga siapa yang mau potong lembu, jangan potong masa dia tarik nafas. Itu salah satu punca daging tu bau. Jadi penyembelih ini pun ada skill. Dia kena tengok perut. Nanti dia tarik nafas kan? Kembung, hembus. Buat timingnya tu. Masa dia mau hembus, Bismillah Allahu Akbar. Itu cepat dia mati, darah cepat keluar, daging tak bau. Bau hanyir hilang. Kadang-kadang orang kita ni, dia kata ustaz tu pandai menyembelih. Ada pegangan dia. Dah ada pegangan, teknik. Itulah Islam. Dia tidak ada ni pegangan, tak ada. Teknik itu. Ada orang petua tutup ketiak apa semua. Last dan Anda boleh pegang tanduk. Masya Allah. Tidak ada. Saya mau bagi tahu teknik para ulama dan para sahabat very clear. Tak payah satu kampung ikat sapi itu. 2 orang pun boleh kerjakan. 2 orang kasih makan dulu dia. Yang satu lagi tukang sembelih ni, dia kena hari-hari datang kasih makan tu sapi supaya kenal dia, sapu-sapu dia. Besok sampai masa dia sembelih, itu sapi dengar cakap dia. Kita terbiasa sapi itu ambil beruti 24, diikat kaki dia, masuk lagi beruti, dipijak lagi, belum disembelih kesakitan sudah dia. Menyiksa haiwan, makruh tu. Makruh. Yang kami belajar dulu, 1 orang pun boleh sembelih sapi pun sebenarnya. Tapi dengan syarat kena ada 2 pokok, 2 tiang. Ada cara dia, guna tali. Dia tarik saja boleh sudah. 1 orang lock terus potong. Kita di Sabah ni masih luara lagi kalau sembelih. Tapi di Semenanjung tu yang kami belajar dulu di Kedah sana dulu, 30 sapi sekejap saja selesai. Tak lama, sekejap. Sebab haiwan ni dia punya fitrah, kalau kita kasih panik dia, jangankan haiwan, kita pun kalau panik, kita punya kelenjar adrenal tu berfungsi lah. Kan? Jadi kuat kita, mau melepaskan diri. Kan? Apalagi haiwan.
Jadi petua dia tadi, masa dia tarik nafas jangan potong. Masa dia hembus tu, buat timing dia, baru baca, terus potong. Senjata tu kena tajam, kena menghadap kiblat. Yang memotong sebaiknya mandi hadas, sebaiknya. Paling tidak ambil wuduk. Tapi kalau sunnah para sahabat tu mereka mandi hadas. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ya, Bang. Kalau yang tadi juga tu, tapi sedekah. Macam mana tu, Ustaz? Sedekah? Iya, niat sedekah sama yang orang sudah tiada, tapi dia tidak pernah berniat pun bersedekah. Oh, dia niat sedekah lah. Dia tidak niat sedekah, tapi dia sedekah untuk contoh dia macam membawa bapak dia. Okey, untuk anak Sama kandung. macam tadi. Okey, sama. Ini pun haiwan korban. Tidak. Oh, sedekah saja. Okey. Untuk anak kandung, saya mau bagi tahu tak payah niat. Setiap perbuatan anak kandung mak bapak dapat otomatik. Itulah Allah. Nabi kata semua amal terputus kecuali 3. 1, buat jahat. Kalau ibu bapa sudah nasihat, tak dapat. Kalau ibu bapa tak nasihat, dibiarkan macam kes bunuh baru-baru ni kan. Dia tikam 61 tikaman. Mak bapak dia tahu tidak dia membunuh? Tahu. Tapi mak bapak dia diamkan. Itu bahaya. Mak bapak jenis begitu. Dia tikam perempuan. Dia bunuh. Yang 61 tikaman tu. Pelajar college. Dia pulang ke rumah, kereta beza tu penuh darah. Mak bapak dia tahu. Anak dia membunuh. Tapi demi sayang anak, mereka diamkan. Sampai pagi dia basuh kereta tu, kasih hilang darah. Betul. Jadi kalau mak bapak yang jenis begitu, perbuatan jahat anaknya, dia terbawa sekali. Katalah anak nak pakai tudung, dia nak tegur-tegur. Mak bapak ikut dengan anak, masuk neraka sekali. Tapi kalau dia tegur, nak, pakai tudung nak, haram, nampak aurat. Tak ikut juga, ahlan wa sahlan, terlepas dia. Tak diazab. Sama juga tadi, dia niat derma, untuk mak bapak dia, tak perlu niat. Melainkan orang lain baru diperuntukkan niat. Contoh, kita berhutang dengan seseorang, meninggal sudah dia. Dia pun belum kahwin, dia pun sebatang kara, tidak ada keluarga. Macam mana? Kita sedekah atas nama dia. Itu boleh. Tapi kalau mak bapak, kita sedekah saja, otomatik dia dapat. Pasal kita ini dididik oleh mak bapak. Tapi kalau kembali pada soalan ini, kalau mak bapak dia jahat, tetap dapat. Nabi kata semua amal terputus kecuali 3. Itulah rahmatnya Allah. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh sampai. Allah Nabi tak kata mak bapak jahat nak sampai. Tak. Anak yang berdoa, anak yang beramal soleh sampai. Apa itu? Kenapa Nabi dah kata doa saja? Kenapa ada amal soleh? Doa anak yang soleh. Bukan hanya doa. Amalan anak soleh mak bapak dapat. Tanpa niat. Tanpa niat. Selagi dia anak kandungnya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ya. Saya mau tanya tentang Ustaz tadi ya. Bapak dia yang cakap, tadi itu bikin kurban lah. Kemudian dia meninggalkan. Jadi saya rasa di sini, yang saya rasa kepahaman saya adalah kita perlu juga fokus sebab dia sudah, sebab itu duit ada di dia kan, bila ditinggal, uang itu akan dibagikan kepada anak-anak kan. Ya. Ya. Jadi sebagai anak-anak kita kena memenuhi permintaan dia, sebab itu permintaan dia. Ya, betul. Kurbannya. Betul. Betul kan? Ya. Dan itu sama dengan hibah tu, tak boleh dikacau. Faraid tak boleh kacau. Hibah tu kalau dia sudah kasih hadiah, anak kandung tak boleh kacau. Jadi, benda ni banyak orang tak clear. Kan harta waris kan. Katalah dia hibahkan samani dengan orang bukan anak kandung dia. Ataupun dia bagi rumah lah. Anak kandung dia tak puas hati. Tak boleh buat apa-apa. Tapi hibah zaman sekarang tak sama dengan hibah zaman Nabi dan sahabat. Hibah zaman sekarang kena bertulis. Kalau tidak bertulis, dia boleh guna undang-undang. Tapi dia akan dihisap di akhirat juga lah. Hibah sekarang kena bertulis. Kena nanti ke lawyer. Ataupun paling tidak surat tu kena ada chop. Yang solid. Persetujuan sumpah. Kalau dia sudah tulis, dia tidak persoalan sumpah, tidak baik. Tak solid. Anak boleh cabar di mahkamah. Itu kelemahan lah. Kalau dah ditambut. Ya. Ya boleh. Orang tu dalam 15 tu dia buat korban. Dia tahu pahala tu dia dapat dari keluarga.
Yes. Ya, betul. Sahih hadis Nabi itu. Jadi perlu niatan. Apa dia? Perlu niat. Enggak. Okey, tadi saya bilang katalah, kenapa kita tidak perlu niat buat korban untuk mak bapak yang sudah meninggal? Nanti kita pergi balik soalannya. Pasal yang kita buat tu mak bapak dapat langsung. Tak perlu kita buatkan lagi. Kalau keluarga, Okey, satu bahagian, kena faham ah, satu ekor sapi itu ada 7 bahagian. Satu bahagian untuk satu keluarga. Apa maksud keluarga? Bapa, mama, anak, ada bapaknya, ada mamanya, ada anaknya. Itu dipanggil satu keluarga. tapi kalau adik dia tadi, Ha? dia mau pok pahala semua bang tu. So, macam mana? Dia mau ada bahagian. Okey, apa yang dia buat? Dia bagi tahu lah, bagi kasih niat ke bang. Supaya ada bahagian dia juga. Tidak dapat, satu keluarga yang dapat. Ha? Oh, maksudnya adik dia tak mampu. Dia menumpang dengan abang dia. Okey, adik-beradik ni satu darah kan? Betul. Dia masih satu hubungan rahim tidak? Betul. Kalau kawan, Jangankan adik-beradik, sepupu tu satu rahim tu. ya. Dah kira lah sepupu 10 kali ke 20 kali, masih satu rahim tu. Seru tu, kalau kita ada sepupu yang 20 kali, kita tidak ziarah, dosa. Tengok Islam menjaga hubungan rahim tu. Tapi kalau ada pertalian darah, dipanggil saudara se-Islam. Ataupun, kan kalau kita ziarah keluarga, dipanggil ziarah silaturahim. Kalau bukan keluarga, ukhwah fillah. Ukhwah. Hubungan ukhwah, bukan hubungan rahim. So, kalau adik-beradik, yes, dapat. Sebab dia satu darah. Tapi, kena beritahu lah abang dia. Bang, aku tak dapat ni. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tak dapat. Dia yang dapat, abang dia, isteri abang dia, anak-anak dia. Wallahu'alam. Kalau yang kerajaan bagi yang Kerajaan bagi sapi, macam mana bang? Okey, Ketua Menteri bagi. Terus teranglah kan. Haji bagilah. Kan. Ada yang satu sapi, ada yang 2 sapi. Okey, kerajaan bagi. Okey, itu bukan haiwan korban. Itu hadiah. Kena faham. Jadi bila hadiah orang kafir pun layak terima. Kita ini sudahlah hadiah Haji, Datuk Haji kan. Tiba-tiba ustaz nak boleh bagi orang kafir. Tercengang saya. Ini daging ibadah. Masya Allah. Saya kata, Nabi bagi orang kafir 1 lembah. Tahu 1 lembah? 1 gerombolan yang lebih 100 ekor kambing, Nabi bagi semua orang kafir. Tak tinggal 1 ekor pun untuk dia. Who you are. Kadang-kadang, Dia dalam hal itu tak macam tak dikira korban. tak, itu hadiah. Ya, hadiah Ketua Menteri. Tapi dia dapatlah, dia punya part tentang berkorban pada hari korban tu dia dapatlah. Cuma dia bukan ibadah korban macam yang kita niat. Tak. Itu hadiah. Jadi, jangankan hadiah, haiwan korban kita pun boleh bagi keluarga kita yang bukan Islam. Kenapa kita ni suka berkira ni? Kan? Kita suka berkira sebenarnya. Kita bagi antara kita Islam je. Macam mana orang bukan Islam mau? Kita ada keluarga bukan Islam. Kita Yang hakikat dengan korban. Hakikat dah boleh. Korban boleh. tidak sama aja. Nabi bagi. Apa dia? Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Ya. Yes, boleh. Tidak ada masalah. Dia kadang-kadang kita beralasan mazhab Syafi'i, betul. Tapi sudahkah kita rujuk fatwa Imam Syafi'i, itu persoalan dia. Macam kenduri arwah lah. Kita asyik buat dan kita selalu klaim kita mazhab Syafi'i. Tup buka al-um, marah Imam Syafi'i. Membuat hidangan makanan dan makan di rumah si mati makruh lagi tercela menurut Imam Syafi'i. Tapi kita mengaku mazhab Syafi'i. Siapa kita ini sebenarnya? Tapi kita jangan hukumlah orang buat kenduri itu bid'ah, jangan. Bukan akhlak Nabi. Kita beritahu cara Nabi begini. Keluarga Jafar syahid, pergi ke rumah Balu Jafar, kasih makanan, kasih bantuan semua. Jangan duduk, terus bangun, pulang. Kalau duduk lagi, memang menyusahkan tuan rumah. Kan? Dan berkabung tu seperti isteri dia, 7 hari, kena berkabung. Dan edah dia sampai habis. Ini kadang-kadang edah, jangankan edah. Berkabung pun belum habis, bermakeup sudah. Menuang kopi kan, di kampung-kampung kan begitu. Bersanggul saloma sudah. Tuang kopi, kasih minum orang. Wah, ya yang datang pun, laki-laki yang datang pun tengok, meninggal sudah, dia bilang ada chance sudah. Kan?
Jadi fitnah kan, bukan salah kita sendiri. Jadi saya kembali kepada kalau kita betul-betul ikut fatwa Imam Syafi'i, jangan ikut sikit-sikit, ikut semua. Tapi saya pasti kalau kita ikut pure mazhab Syafi'i, sebenarnya kita ikut sunnah Nabi. Sebab Imam Syafi'i gelaran dia apa? Nasirul hadis, pembela hadis Nabi. Nasirul sunnah, pembela sunnah Nabi. Hebat Imam Syafi'i. Yes. Strict. Very strict dia. Okey, cukup sampai di sini. Ada soalan lain? Ada? Cukup Okey. Terkurang, tersalah, saya mohon maaf. Itu adalah kelemahan saya. Yang baik dan benar pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kifara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.